welcome back to channel Farah Taha. So hari ni kita akan sambung next episode untuk Legoland. Kalau si live ni dia kurang orang sikit, so tak payah beratur, tak payah apa. Cantik kan? Ni hari ni kita boleh bagi makan dekat Jellies, tapi pukul 4:30 petang lah. Ni memang the real starfish dia letak. Wow, ini colour apa tu? Wow, macam transparent. Hari ni kita nak pergi mana? Legoland. Tengok. Yay. No. Let's go. Sampai Legoland, tapi hari ni kita nak pergi Sea Life. Sekarang kita dah sampai dekat entrance Sea Life. Kalau Sea Life ni dia kurang orang sikit, so tak payah beratur, tak payah apa, boleh terus masuk. Korang kalau nak tengok, dia betul-betul dekat depan entrance theme park ni. Itu kaunter tiket. So Sea Life ni ada dekat sini. Kita dah nak masuk dekat Sea Life. Yay! Untuk masuk je dia akan ambil fotografi macam ni. Dan nanti by the end kita keluar Sea Life, nanti kita boleh collect gambar kita lah. Tapi itu kena bayar. Nanti kejap lagi kita tengok. Cantik kan? Sangat banyak. Let's go. Okay, next kita tengok ada apa pula. Ni hari ni kita boleh bagi makan dekat Jellies, tapi pukul 4:30 petang lah. Ring Bay hari ni dia puasa. Kita masuk fish house. Ini small aquarium lah. Tengok. Wow. Rasa macam lalu dekat dalam air. Next is clown look. Dan dia jenis ikan kecil-kecil ni kot. Ikan kecil. Rumah ni cantiknya. Kau masuk? Masuk gua. Oh, ada lubang dekat dalam. Jom kita masuk. Kita masuk rumah fish ke? Kita masuk rumah fish. Ha? Harap masuk rumah fish. Kita nak tengok starfish. Before tengok, dia suruh kita wash hand dulu. Okay, Ara. Wash hand dulu. Wash hand, Ara. Tidak, jom. Jom, kita tengok starfish. Boleh sentuh. Wow. Keras. Imi go. Imi pula pegang. Pakai jari. Cepat, go. Cocok ke atas. Imi pegang ke atas. Badan dia. Cepat. Ha. Toing. Ara, dia tak gigit pun. Gigit. Go. Budak ni. Dia keras.
dia lembik-lembik pun. Dia keras. Bukannya starfish letak semata-mata. Ni memang the real starfish dia letak. Additional activity dekat ada game. Ini instructor game kita. Oh, tu ada starfish. Besar starfish. Kita masuk dekat big aquarium. Stingray. So sekarang kita nak masuk dekat kawasan Coral Reef. Ime tingginya, Ime kena tunduk kan? Ara tak payah tunduk. Ara tak payah beri nak tunduk jalan je macam biasa. Ibu nak ikut. Ibu nak ikut. Oh. Ibu muat tak? Yeay, muat. Abi pula. Yeay, Abi muat. Yeay. Kita dah sampai dekat tempat untuk kids activity. Dekat sini kita boleh buat colouring. So cantik. Ime dengan Inara sekarang tengah buat aktiviti dekat dalam sea life ni. Wow, Ime colour apa tu? Ada ke fish warna green? Ada. Cantiknya fish Ime. Ara colour starfish. Wow. Okay, ni hasil saya yang colour. Kita punya crab colourful So dah colour, kita tekan finish, submit, release your return or swim. Wow, crab kita kejap lagi dia akan swimming. Yeay, tu. Wow, crab colourful ya. Crab colourful. Wow, best. So yang ada kids bolehlah ajak datang sini. Kita buat aktiviti. Go. Wow, cantik. Jellyfish. Wah, Ara. Dia boleh tukar-tukar colour ikut. Tu macam Inara dia tengah tekan button. So lampu dekat dalam ni pun bertukar-tukar. Ini real jellyfish. Wow, macam transparent. Wow, amazing ciptaan Allah. Wow, ini semua hidup. Wow, whales ni sakit mata kot. Whales ni pakai shade pula. Handsome lah whales ni. Ni whales ni rambut panjang. Wah, jom. Sibuk nak stroller. Ibu Abi dah kena naik lift dah. Pergi mana-mana kena naik lift. Sebab ni lah ada baby ni. Ada baby ni sibuk nak stroller. Lepas ni Abi tak payah beli kat Ara kasut. Sebab dia tak nak jalan. Tak payah pakai kasut. Ini macam dekat dalam lautan yang besar, macam-macam jenis ikan. Semua kat dalam ni. Shark, nampak tak shark? Wow. Ikan apa ni? Besarnya. Ambil.
Sangat besar. Tak tahu ikan apa, dia tak berenang. Mungkin sebab dia berat sangat, dia tak boleh berenang. Tengok dia punya kulit pun macam menggerutu-menggerutu. Kincana teng neng neng. Apa, ikan shaming. Menahan rasa Sorry ikan. Oh, Imi kat dalam air lah. Ada. Hai. Gila king crab ni kalau masak ni, kaki je, makan kaki je dah kenyang awak ni. Ni beribu-ribu ni kalau beli kat luar. Tu dalam tu ada seekor lagi dia punya. Teringat rebus awak, lepas tu cicah dengan sos Thai. Sedap ni. Dia buat tangan dia, jangan dia buat tangan dia, janganlah makan saya, comel. Hai. Ni ikan apa ni yang berbulu ni? Ada ikan spesies baru. Ni saya seorang je boleh bela. Kita nak masuk underwater. Wow. Ini ikan yang makan tahi tu. Dia paus kan? Bukan Oh ni image shark. Oh my god. Shark. Image shark. Kita punya sea life adventure and at here. Ini dah sampai dekat sini. Masa masuk entrance tadi dia ada bagi gambar ni bila kita tak gambar. So bila sampai sini kita bagi dekat dia untuk dia checkkan gambar. Bila dah tengok gambar then boleh decide lah kita nak beli ke tak nak beli. Kita orang tak beli sebab sebelum ni kita orang dah pernah beli dekat Sea Life ni juga. So kita orang tak adalah beli. So ini kedai apa panggil? Souvenir dia macam-macam ada baju Sea Life, tumbler, fridge magnet, semualah macam-macam ada. Lego pun ada. Binya rajin melayan, belikan benda merepek-repek. Kalau ibu, wassalam. Dekat kedai mana-mana dalam Legoland, kalau kita ada annual pass akan dapat 10%. So untung dekat situ. Yay. Sekian sahaja vlog kita hari ni dekat Sea Life. So next kita nak pergi jalan-jalan lagi. Jom. Ujang ni sibuk lah nak pakai shade dia juga. Katanya panas. Hai Meh. Kita dah nak masuk car dah Meh. Handsome-nya. Imi nak unboxing. Okay, open. Okay, letak situ. Oh, dia balut. Dia takut pecah. Kami boleh pegang. Wah, happy ke? Puas. Kita jumpa dekat petrol pump. Kita nak try apa rasa dia. Peach ice cream. So kita rasa apa rasa dia. Sedap juga. Sedap tak? Orang-orang yang malas cari parking, makan tak sampai sejam pun dia valet parking. Sudah selamat, alhamdulillah. Tenang jiwa raga ibu. Hari ni kita jalan-jalan dalam mall sebab teman Abi nak cari baju untuk wedding kawan dia. So kita pun selit sekali shopping.
Selesai dah kita punya episod dekat Legoland. Hari ni dekat Sea Life. Kalau siapa nak tengok untuk water park and theme park, boleh tengok episod yang sebelum ni yang kita upload. So, siapa yang nak plan nak datang Legoland, jom datang. Boleh refer video kita, okay? Bye!